Baru je satu game dalam La Liga, Vinicius Junior dah tunjuk besar kepala. Dia marah teammate dia sendiri atas padang, marah pula secara terbuka. Kalau kau nak tahu siapa yang Vinicius marah, apa yang dia marah sangat tu, sekejap lagi aku akan tunjuk video. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Empiezan los nervios. Arda prefiere darle ese balón a Kylian y eso no le gusta a todos. Arda, 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 dame a mí alguna, carajo. Fodas, siempre igual. So, berdasarkan video tadi, Vinicius Junior sebenarnya marah dekat Arda Güler. Okey, sebab apa? Arda banyak pas bola dekat Mbappe. Kalau dua-dua tengah free, okey, dua-dua boleh menerima bola, Arda Güler lebih memilih untuk pass the ball kepada Mbappe. So, Vinicius pun jerit dekat Arda, "Arda, bagilah juga dekat aku. Asyik bagi dia ni je. It's always the same thing. Asyik bagi Mbappe je. Bagilah pula dekat aku pun nak bola juga." Itulah kalau aku translate dalam bahasa Melayu kan. Itu yang Vinicius Junior kata dekat Arda Güler. Ni yang aku tak faham pasal Vinicius Junior. Sebab apa? Dia reject Arsenal, dia sign kontrak dengan Real Madrid. Sepatutnya dia dah expect benda ni akan berlaku. Dia takkan boleh menggantikan tempat Mbappe sebagai star of the club. Okay? Dia memang kena sedar yang dia memang sentiasa dekat nombor 2 belakang Mbappe. Unless ada something really big yang terjadi lah. Sama ada memang dia perform gila ke ataupun Mbappe barai gila kan. Okay. So, dia memang akan kena sedar yang Mbappe akan dipentingkan dekat Real Madrid lebih daripada dia. Sebab itulah Arsenal pujuk, marilah ke kelab aku. Kelab aku tak ada star sangat ni. Ada Bukayo Saka, Harvard, gitu-gitulah. Engkau superstar ni. Arsenal merayu. Vinicius, datang sini. Become our star. Tapi Vinicius tak nak. Nak juga duduk Real Madrid belakang bontot Mbappe. Sekarang ni mendapat. Tapi tak boleh nak salahkan Arda Güler juga. Mungkin dia confused. Sebab Vinicius Junior, kau tengok muka sekarang macam mana. Lain. mungkin dia tak perasan muka member. Okay. Mungkin dia ingat ni siapa pula ni. Aku tak kenal lah. Okay. Gurau. Korang fan Real Madrid, korang rasa macam mana? Adakah duo ni akan menjadi under Jose Mourinho ataupun skripnya sama je macam season lepas, dua-dua power tapi tak boleh bermain bersama. Tapi nak tak nak, Real Madrid, Jose Mourinho kena cari cara lah sebab Vinicius Junior dah extend kontrak, Mbappe punya kontrak pun lama lagi dengan Real Madrid. So, they need to work together. By the way guys, kalau korang nak beli jersey Real Madrid, korang boleh beli dekat link di bawah.